Berita melaporkan Barisan Nasional lancar 7 tawaran manifesto sempena PRK Air Kuning. Saudara, dalam ketujuh manifesto ini, secara tidak langsungnya, Barisan Nasional telah mengakui bahawa sejak pilihan raya 1986, Barisan Nasional telah gagal meningkatkan keupayaan sara hidup rakyat, membangunkan infrastruktur, mewujudkan pendidikan berkualiti dan lain-lainnya. Saudara dan saudari, bagaimana rakyat nak memilih sesuatu parti yang telah mengakui bahawa mereka telah gagal selama 40 tahun? Adakah rakyat percaya sekiranya mereka menang, mereka akan memperbaiki kegagalan mereka selama ini? Rakyat perlu sedar, daripada awal lagi Barisan Nasional telah pun memungkiri janji mereka, di mana pada peringkat awal mereka kata nak letakkan orang muda. Tapi bila order, barang yang sampai benda lain. Masa penamaan bukan orang muda, tapi dah hampir setengah abad, hampir nak bersara dah pun. Keduanya, Barisan Nasional ni hanya menjadi pelengkap dekat PKR dan DAP untuk terus berkuasa. Satu undi kepada BN bersamaan satu undi kepada PKR dan DAP. Ini Presiden UMNO sendiri yang katakan bahawa mereka akan terus bersama dengan PKR dan DAP selepas PRU16 dan mereka akan terus menyokong Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Adakah ini yang rakyat inginkan? Jadi adakah rakyat mahu Anwar Ibrahim ni terus menjadi Perdana Menteri? Apakah respon rakyat Malaysia? BN ataupun Perikatan Nasional untuk PRK Air Kuning ini?